Ramai ingat cuci dengan air paip dah cukup bersih. Tapi, jom tengok sendiri perbezaan ni. Hari ini saya nak tunjuk pada anda perbezaan antara tomato cherry yang direndam dengan air paip dan juga dengan air strong kangen pH 11.5. Dan kalau anda nak tahu, mesin kangen water ionizer ni menghasilkan air pH 11.5 melalui proses elektrolisis. Tiada chemical tambahan. Okey, selepas kita dah rendam tomato dalam 15 hingga ke 20 minit, kita tengok result dia. Okey, tengok air paip tak banyak berubah. Tengok hasil rendaman dengan strong kangen 11.5. Air terus bertukar jadi agak kekuningan ya. Bezanya ketara kan? Kalau anda nak tahu, tomato cherry yang direndam dengan air 11.5 ni sangat manis dan juga crunchy. Yang direndam dengan air pipe tu masam. Jadi sebenarnya yang memasamkan tomato cherry ni adalah chemical pesticide yang ada pada buah tu. Jadi bila kita basuh dengan 11.5, dia akan cuci semua segala kotoran dan juga ia selamatlah untuk kita makan bersama keluarga. Jadi lepas ni, kalau boleh pilih, anda nak cuci dengan air yang mana? Change your water, change your life. Dan kalau anda nak rasa tomato cherry yang manis, jom jumpa saya.